Assalamualaikum, selamat berpuasa. Berjumpa lagi dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Hari ini saya nak kongsikan resepi sambal tapi tidak menggunakan gula. Selalunya kalau pakai kalau masak sambal menggunakan gula, betul tak? Hari ini kita akan masak ikan kurau sambal berlada, ya. Ikan kurau ni saya dah gorengkan terlebih dahulu tadi. Saya gaul dengan kunyit hidup, ya. Saya tumbuk kunyit tu bersama garam dan kita goreng sehingga garing, ya. Untuk bahan-bahan sambalnya saya gunakan cili besar 15 tangkai, ya, dan juga bawang putih. Dua bahan ni saja. Saya tumbuk kasar. Ni yang dah siap ditumbuk, ya. Kita tumbuk kasar saja dan menggunakan cuka makan. Lepas itu perasa dan juga garam. Itu saja bahan-bahannya. Mula-mula kita akan panaskan minyak. Panaskan minyak dulu, ya. Minyak banyak sedikit, jangan terlalu sedikit, janganlah terlalu banyak sangat, ya. Sebab minyaknya nanti kalau gaul dengan nasi panas, Masya Allah, sedap. Boleh juga, ya, kalau tak habis kita makan berbuka, ya, lauk-lauk seperti ikan kurau belada ni boleh makan ketika bersahur, ya. Panaskan minyak dulu. Kita akan gorengkan, kita akan tumiskan cili bersama bawang putih ni, ya. Masak sambal berlada ni dia tak memerlukan masa yang lama, ya. Saya nak warna cili tu masih lagi merah. So bila dah nampak masak saja, matikan api, boleh tuang terus dalam ikan kurau kita, ya. Okey, minyak dah panas, boleh masukkan, ya, cili dan juga bawang putih yang telah pun kita tumbuk kasar-kasar. Dia kena tumbuk kasar-kasar, ya. Dia tak boleh tumbuk halus ataupun, ya, menggunakan blender. Tak boleh, tak jadi, ya, ikan kurau sambal beladak air tangan Haliza Maisuri, ya. Kalau tiru sebiji, tumbuk sebiji macam ni kasar-kasar, insya-Allah jadi. Okey, tumiskan sehingga cili ni masak, ya. Masa ni dah boleh masukkan kita punya cuka, ya. Lepas tu kita letak sedikit perasa dan garam, ya. Ikan tadi kita dah goreng dengan garam dan perasa pun dah ada rasa garam. Jadi janganlah terlalu banyak rasa garam, nanti dah tinggi pula, ya. Tumis. Dah siap dah, ya. Alhamdulillah, ya, kurau berlada kita ni dah siap. Bolehlah tuangkan dalam ikan kita. Nampak tu, Masya Allah, warnanya. Kalau terlalu masak nanti cili ni tak berapa nak merah, jadi tak cantik, kuranglah selera nak makan, ya. Bismillah. Macam tu. Bahan dia senang. Cili besar, bawang putih, cuka, garam dan juga serbuk perasa, ya. Semestinya lah kena ada ikan goreng, ya. Ikan tu terpulanglah, nak ikan kurau ke, kerapu ke, ya. Bawal pun boleh, ya. Ikan kurau sambal pelada. Kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba.